Saya jumpa darah dekat tisu, tapi sekali je. DM yang saya selalu dapat, "Doktor, saya jumpa darah kat tisu tandas, tapi cuma sekali je. Patut risau atau tak?" Mari saya jelaskan. Satu kali je, secara terpencil, darah merah cerah pada tisu selalunya bukan emergency. Boleh jadi bosir yang sentuh sekali. Boleh jadi sebabkan luka yang kecil, seperti fissure. Mungkin disebabkan najis yang keras, geseran biasa. Tapi yang pentingnya kena tahu bila nak kena bertindak ya. Kalau berlaku beberapa kali, 3 atau 4 kali dalam beberapa minggu, buat pemeriksaan. Atau darah tu bercampur dengan najis. Ada juga bercampur dengan najis dan bercampur dengan lendir. Buat pemeriksaan. Atau darah gelap atau warna berkarat. Buat pemeriksaan dengan segera. Disertai pula dengan berat badan yang turun secara mendadak, sakit perut yang berterusan, perubahan dari segi tabiat berak, buat pemeriksaan dengan segera. Yang bahaya ni bukan satu kali je berdarah, tapi yang berbahaya is bila orang nampak sekali, lepas tu lupakan, buat tak endah, tak follow up. 2 bulan kemudian darah keluar lagi, lupakan lagi. Setahun lepas tu baru pergi doktor sebab berterusan. Jadi sekali bukan emergency, tapi sekali tu bukan license untuk kita lupakan. Catat, pantau. Kalau berlaku lagi, buat pemeriksaan. Better cari jawapan, time tak urgent.